Oh, Orang jauh tu. yo, dab me, bro. Dab me bro. Oh, Hai. beda tangga, ada new item, What is that? microphone. So kita nak pakai tu. Oh lah. Are you proposing me? No, bro, what? I just listening. Astagfirullahaladzim. Alright. Okay. Where do we go first, Aiman? Sini tu. To be honest, kami okay je. Tapi sekarang pukul 4:30 bro. Jam. Gila-gila. Mohon kita orang ada gesek, orang sembarangan putus je. Siapa tiaga sembarangan ni tu? Sekantor-kantor Jim. Tapi okey je. Okay Aiman. Kita perlu tambah tasik lesen. So sini ada bola baru. Kau minum dulu lah before makan. Abang kata kita pergi caji dulu. Lepas saya pergi tasik Resaimu. Jalan-jalan lah. Okey lah. Oh my god. We're currently in caji. Dah on kah? Dah. Okay, sekarang saya jauh ya. So sama adanya dengar kasih ya si tahulah. Yang natuknya si kucing kata kami guys. Kalau tak apa kami jumpa kami pun jiran je. Apa salahnya? Ataupun kita letak mic kat situ. Kan kita sama-sama You hidup. freaking genius. Macam mana tak? Mun tak lap sikit kamera tak kah? Back to the topic just now. Kami pada tadi bila kami dah umur 30 baru kami terfikir macam ingat. Nya pun dah terfikir dah apa ni nak bola lagi selepas tu. Tangga view tu. Apa yang kami pada tadi is memang kami target beli rumah dulu baru kami beli kereta, which is I need tanah dulu as harta dulu. Sebab mun kita beli kereta kan benda bukan harta, dia adalah komitmen. Walaupun rumah ya komitmen juga, tapi at the end akan jadi harta kita. So, Kita memang si target untuk berkahwin dulu. so kan kita ada rumah, pasal tak kahwin. Okay, kami Pasal slow lelaki kan. tak pernah ada kahwin. Dah ada Sabar bagi mi habiskan. Okay. Contohlah kan, kami dah target beli rumah dulu. And kami ada rumah. And then laki ada rumah. And yang ada kereta lah apa semua kan. And then we live in our house. My house. Dia punya bola salah ke apa? You go berambus di rumahku men. Rumah aku. Dah plan for the worst anjay. Rumah sidak tu nak kacak tu. Macam tu nak angkat. Dia pun vibe yang kena castle habis tu. Rumah yang kena castle pun vibe. Saya kini mahal gila lah rumah. So, 500 ke atas lah. That's why lah kami rasa kami dah around 30. Kami belum kahwin. Kami target rumah aku. Taman Tasik Desa Ilmu. Okay guys, selamat datang ke Taman Tasik Desa Ilmu. Yo, dalam kamera. Okay. Salahnya sekarang kan memang salah kita nak jalan-jalan kami pakai macam tu guys. Dah berpeluh-peluh kami tu. Kami dah padah kami pakai jersey. Yes, tapi Sebab kita padah. ialah hintnya untuk kita pakai jersey juga. Kita padah, kita punya plan adalah untuk lepak Aiman main arcade. Aiman apa? Mall. Siapa yang buat pergi tasik tu? Kami. The problem is kejap mencari problem statement. Saya dah I win bro, I win. Kami dah padah tadi sumpahnya ada dalam otak ni. Kena lah cari. Sekarang bagi kemenangan kepada Liana. Ada tadi dalam otak. You lost bro, you lost. Sebab tadi kan pagi kan Mac keluar daripada pergi carnival KV ya, Kami pakai baju tu. Dah pakai. So kami malas lah nak banyakkan baju bercuci apa semua. So I just use what I have already used. Adakah hujah saya diterima yang Arif? Tak. Yang Arif ni tak sport terima. Benar tak apa-apa? Shina tu. Tolong tak? Yang budak SR. Sila explain. Untuk kita nak makan Tai Chi. Sumpah lah. Saya tahu tu. Kalau awak percaya juga tu, awak percayalah. Kadang-kadang yalah kita perlu jogging dekat tempat yang baru supaya kita dapat vibe yang baru bah. Baru tak semangat. Mun tak asyik pusing kat tempat yang sama, otak tak dah lesu. So macam dah. Tapi sebab apa aku? My whole 5 years of high school kami dah jogging ke tempat yang sama. So my brain cannot take it anymore. So kami jogging kat waterfront, jogging kat pustaka. I'm proud that I can run 2 km without stopping. Kami rasa 500 meter pun kami dah lepas lah. Walaupun 2 km sounds macam apa? Pendek je kan jaraknya. Tapi sebelum tu kami dapat 1 km je guys. So kami dapat 2.
berapa lama dah kami Si si lari. jogging. Dan kami dapat lari 2 km. So Liana, apakah progres kesihatan anda? So far kami pun yang ubat check up kami. Mau mention dia kan? Kami dari 4 biji kami boleh makan, kini just tinggal 1 kami boleh makan. That's good. Kita ada appointment tu 3 hari bulan Ogos tu lah dekat Pusat Jantung Sarawak. Yang X-ray benda tu. Tapi kami si temu sini suratnya. Kami belum So? deep clean lah kami pemilik. Yang perlu ada surat je lah. Yalah mau tunjuk orang lah. Tapi if kami perlu agak kami si temu surat kami agak Biasa boleh je Hospital lah. sebab sidak mesti dah ada data apa semua kan. kami just maybe beri IC kot. Pasal mula something kali. Tadi kan nak tengok TikTok orang pada satu pusingan untuk 1.1 km. Sampai Oh. ujung dulu lah. Mun sitok 900 je. Kami ada sikit classmate tu. Tanya kami yang pasal umrah Laki ya kah? Oh, pernah stok IG lah. So? Lepas ada sikit tu, dia pun Strava pun best lah. 1 km 4 minit lebih. Oh bukan tak ada show kan kami ke? Ada. Bukan, dia Iman. Salah. Dia pun kes sama kita. Oh. Dia pergi tangga highlight laki lah kan. Rupanya kurus habis. Kurus gila kami. Bro, orang kurus lah selalunya. Pes macam ni. Kami macam terkejut lah. Rupanya tu kurus gila nak mati. Kurus lagi dari kami. Sumpah. Dia isi. Saya dah lah ada isi tapi kurus lah. Lepas ada member yang ada. Woi jangan curi Strava aku. Ada lah. Semua Mek Sada kita show. Ada ke besok? Tak lah Mek Sada bukan Iman. Oh yeah. Saya dah dah. Saya rasa situ ada buayan. Even Glongso pun saya dah. Ada tadi si Nun. Oh ya kah? Glongso dengan buayannya. Ada Nun. Kecil lah. Oh lah, kita expect apa? Kita dah besar. Bro, kakak masa kecil besar. Ha? Mak Mai datang KL. Lepas soon juga. Abang Mek kini dah ada kereta. Memang jalan-jalan. Selama memang Mak Mai pergi KL, Nyanang si dapat pergi tempat yang dia mau. Wah, wah, shit. Sorry. Just that's cut on camera. Bro. TikTok. Dia pengen Mighty. Sorry bro. Nah, bro. Siapa yang pervert dalam gila tu? This girl. Bukan dia. Mun kami betul-betul kami sitter. Kami Yang story since Abang Mek dah ada Oh. kereta, so memang boleh pergi agak apa sini-sini dalam KL lah. Memang terus pergi kubur adik Mek dengan I mean Mak Mek nak selalu pergi agak kuburnya, Munnya pergi KL. Okay. Lepas tu second memang pergi rumah lama memang. Time memang tinggal Negeri Sembilan dulu. Rumah yang Negeri Sembilan yang kini tak ya? Bukan yang PD Yang rumah yang asal memang tinggal dari kecil dulu. Oh. Before memang pindah benar-benar dekat Sarawak. Situ. Ha. Oh, tong ada lagi rumah rupanya. Kami sini nak cerita nak tinggal benda yang pun memang Oh. lama dah. Tinggal kami fikir pun kami cerita kami pergi cerita. So, just waktu yang mak kita pergi melawat tempat-tempat je lah. Just tengok je lah dari luar. Oh, memang just tangga dari luar rumah yang. Even time kami pergi agak rumah yang kami macam tempat dia nampak kecil. Rumah yang nampak kecil dari bila kami Tapi ingat. bila kita ingat mesti tak macam luas gila rumah tu kan. Aku sumpah tiga time anak kah kita Dia lagi kecil. So kita confirm nanggap benda tu tidak nampak besar. Tapi sini benda yang kecil. Rumahnya sebiji je kedai rumah memang kini tau. Dan satu tingkat je. Kami dua fikirnya 2 tingkat tu sih. Hai. Dia hanya besar gila. Dia pun ceiling Panjang lah. Mesti Oh, tinggi lah. panjang. Anak. Ini kan vlog awak. I'm gonna cut all your part bro. Well, cut it. I'm the one that makes it interesting. Repeat balik scene-nya dek. Tapi if kami boleh video dengan Tok Ang, baru kami ada motivation untuk edit video yang lama-lama. Video umrah kami belum edit. Ya, ada juga tak ambil. Of Ya, course lah. I mean, mek fikir macam biasa je lah ambil-ambil. Bukan untuk edit kita untuk masuk YouTube ke apa ke. Tapi faham doh, so Ya. kita dah pergi satu tempat kan. Kita mestilah mau edit benda ya, and then tak post. Oh, tapi entah doh Tegal rasanya Tegal make stress kot leka apa Faham, jadi lepas ya. faham. So make set dah mood nak editnya. Kacau doh. Wow, dia pun view. Sorry. Apa hal kita macam sweet tu? Siap betul lah. Jangan pula weird ass statement doh. Making it weird. It weird.
Gugok ke? Tapi entahlah, kami ada macam insting yang kami akan dapat kejar Sinun instead of Sito. Jomlah kita gambar sebelah ni. Yes. You want to gambar yourself or gambar the scenery? Both. Kami mesti dapat jadi my real self ya. Mesti tak rasa macam tak I mean, kami ada kawan lah Sinun. kan. Tapi kami mesti dapat betul-betul tunjuk betul diri kami. Kami takut. Yeah, you know, if kami tunjuk perangai betul kami, tiba-tiba yang cik suka ke? Faham? Engkau main kita pun kami kena tu. Engkau main Iman macam ada health bad. Kan. Tapi Nya macam, memanglah berkawan. Tapi nya si boleh tunjuk dolok benda ya. Tiga kita belum tahu. Nya okey ke si dengan perangai ya. Takutnya si selesa. Nya jadi awkward tiba-tiba dekat ya. tes ya. Even yang, kita pernah pola vlog dengan, kami si pernah vlog dengannya, kawan Mek lah. Tapi nya ada masuk dalam video kami. Time MP yang orientasi ya. Nya ada dalam vlog ke. Baru kini, hujung-hujung SEM 2 tu, baru kami pandangannya. Kalau nak tengok-tengoklah. Ada muka dekat dalam video ni. Senyap Macam ke ni lah. si? Nya pada, okey je. Nya pun macam, dekat nya macam nya excited tu je. Nya macam, nya Kami pada, pun excited. Tengahnya si expect kami pola video ke tak ya. Tengahnya macam thank you sebab macam memori dalam video dia. Hari apa kami terfikir nak pola dengannya time final. Lepas tu ambil macam plan pandangannya. Mula a day in our life as a UPM student. Ya. Tapi saya dah mula lah. Saya dah mula. Saya masai. Weh yang a day in our life kita tiga yang jam-jam yang belum Bro, kita wait. Sorry dah. Kami nang lupa terus habis itu dah. Tu je lah. Sidap pun library perlu improve lah. Samahan tak. Si tahu pun sudah ada library. Ada dekat belakang tu. Tapi nya macam si famous tidak ah. Stop kah? Let's go. Sniper better lah. Kan? Mau pola dulu. Mana? Pola dulu. Apa ya? Sorry, kau isi dengan Ina. Weh, dah masak dah. Shit! Okay, let's go. Okay, Amizah. Kau isi tempat apa? Kau isi dia dengan faham apa? Sekejap, biasa kita kelatannya pun snack lah. Kami dah okey dah tak? Nampak kau isi nampak? Tengok tak? Nya ada tambah ya? Tu, yang ya nak. Dekat centernya nak. Kita punya lebih clear sia dari map pun. Kita si nampak. Mau tukar dah? Kita Si. mau pergi sebelah ya? Sial. Oh, merasa tengah kami pun mata kami si benar-benar dalam tu. Oi. Tengah kami pakai spek. Kami pun si benar-benar gia. Yang perlu dekat tapi slow buat mek nampaknya. Okay. Okay. Tu dah dia. Okay, boleh faham. Oh. $245. Oh, habis. Number of ticket 339. Si, kami punya tadi nya ada skor kata 245. Kita pun berapa tadi? Si nampak? Oh my god. Bro, nya cepat tidak habis. Oh, Cepat tidak nya tutup lah. Sini rank. Apa tu? kami si tahu dah. Oh, confirm. Switch. Oh, Okay. Kita lain-lain dah. Oh, dapat dah? Kami dah main dah tu. apa tu? Apa tu? Si sama tu. Weh, kita lain. Jangan si sama. Bahaya cepat. Nice. No! Penetrate! Oh my god. Best record, Kami 96. 15 ya, Ena. Asyik, game apa yang kita salah tekan deh. Kita lain. Ya nanti kami sidang macam ni. Ay,
Oh, ada gig kak? Boleh. Boleh main lagi? Sekali je, sekali. Sekejap, pergi ada. Weh, ada gig. Kami pergi ada. What the heck? Kami fikir kami jangan main lagi. No! 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 Weh, yang kita nak main lagi. Patutlah siap sampai jam 6. Round 2 ya nak. Bro, kami dah sempat. Kami dah sempat. Tolong. Challenge failed. Coba. Dapat lagi? Cepat. Epic man. 10 over 10. Dia memang bagus. Dia bagus lagi daripada kit. Zone-nya apa benda ya? Boleh fantasi. Tengahnya unlimited tu tadi. Tiba-tiba yang macam ada lagi. Kami fikir sekali main. Terus habis. So, kami terkejut. Kami dapat main lagi. Kita makan. Tu ayam salai lemak. Daging salai lemak. Sama je. Sekarang kita dekat Steady. Globe Brothers tengah main. ML, Ray, Ribena Sprite, Teh Ais, large. Wow. Tapi baiklah. Dah guys. Bye bye.